sendo tungtung-nika modal lenungan. Yang kami berlakunya, kalau mereka lenungan, melawat lenungan ini, wadah hoya besar, wadah sentama kodam bawa kahia. 各位，世界上有很多的宗教，但是耶稣说，唯有信靠他的才能，一切才能够得到盼望。接下来呢，我们祈年会的陈晓东弟兄，他鼓起勇气来分享他生命中从灵命的混淆，一直到信靠主的平安。各位弟兄姐妹平安。感谢神让我在这里与大家分享经历神的一个见证。在我小的时候，我的信仰非常的丰富。可是在我的心目中没有一个真正的安全感。我常常给自己定罪，也常与家人发生严重的冲突。我找了很多方法，但是都没有用。后来我信了佛教，与神的关系越来越远。Bukunya do musuhku aku tikung dah. Aku besar saya balik untuk bawa. 可是，在我心中的那个罪恶感，还是持续的压在我身上。Kira kia ni anak besar kia, lenungan mau kita soni kan selalu cakap lenungan besar lenung. 为了抚平自己心里的创伤， lenungku dah, hoyo usul ha musdar lenungan. 我还跑去信了道教、天主教。多种宗教。可是心中那个罪恶感还是没有用啊，还是没办法消除。生活好像迷失方向一样，找不到人家听我诉苦。就在我国三那一年，阿姨跟姐姐都带着喜乐的新道教会聚会。每次他们都带着喜乐的心回到家，我就好奇的想跟着他们一起来到教会里聚会。然后刚好那一年刚好我去的那一天，他们也在准备那一年的青年主日。Silakan kami kandungan mo, tahu le ho. Ya saya jumpa sida o, 青年主日，jumpa pada punya sekalian uli. 里面的一首诗歌感动我。Ska yes ni o man saho. 歌词写到：你孤单吗？是否觉得没人了解你？然后你是否觉得生活没有盼望？然后天父永远等着你回家。Ungan kita oleh sunnah ho, ni bukan mah. Lembaga ska ulas ni sao, ngabi ka sediakan ka kedesan soho, kena tahu nama lo, termakan sunnah. 感觉这首歌词好像在跟我说话，所以我就跟着参加那年的主日。Uyas sekali dekat saudara mengenal, itu sebetulnya tentang yang aku ini. 他们在主日当中所唱的每一首诗歌啊，让我好想认识那位耶稣到底是谁。Biasa mereka juga sudah keunias kan. Musa pada sahum, dan tunggu dah kita mungkin tahu iman mereka Yesus. Pada pikiran ini, 这是他生命的阿基作息的，这是他真的是生命上的历程。后来我就选择参加了日后的聚会。Bukan itu pada pikiran aku, dan kayak aku ini. 在有一场聚会当中，我抽中了一段经文记载在约书亚记的1章9节。Aku sih dah
抽到一个恩典平安上。Sekarang heo kalau mengau patas Yosua kita sebagai mangalia kena. 他叫我当刚强壮胆，不要惧怕，因为我无论往哪里去，我的神一定与同在。Gak mengau kahini. Ia biasanya ka penosa kali kebiak kelemun. Ia gemu ia pesangu lo. Yasa Musa so anaino yaku untuk bawa so tahu dan ka teguhoi sunat. 当下我才知道我的神不会离开我。Sila daw mita ko sa unika patas Yosua ni o luwala ka tinungan. Kita tuhay ka tulang bawa sa. 然后在祷告会当中，我的心被神大大的充满着。Miya ko lay hay kiyobi 祷告会是的哦，tinungan mo. Bali tuhay ba na tinungan mo ka tulang bawa. 神说他要透过我来改变我的家庭。Mga katulang bawa, spoda kena. Mahalo kung priyok ska kaya sapa mo belah untuk bawa. 就在我感受到神的祝福的时候，撒旦魔鬼的诱惑也临到我身上。Belah bimusa pinholan sila o untuk mo cakap niya pelawak kenisan mo. 我曾经为了教会跟家里的人大吵一架，然后每次回到家就是跟妈妈吵架，然后甚至还想不要再到教会聚会了。Dalam bimiya ko kasi o masa ko sapa ka ludan mo saan mo le ya ko din nungo magkumusap ko kayo niya saan mo magsado kami ako kyo ka hong alas bigan nungan mo saga sila kahiya din nungan na aso ko ya ko sa mo ho mawit ka din nungan na. 我常跟神抱怨，我不是信了你吗？为什么我还会陷入这样的捆绑？ Nanungan mo, mo kutubaw banyan ha, mo kutubaw ka, hawda, sinahi kusunan mo, muya masaw ni dure ho, magkiyun, kap sinahiyan mo, masaw ki dure, isa ka nanungan mo sa. 在那段日子当中，神指派在我身边的天使，一直不断的鼓励我，亲密的人不断的鼓励着我。 Sida ko kutubaw, gamado ka na. Soda na magbarak ni Miyah mga ka na ni Miyah balak ka nanungan mo. Sida do 我就走出那个低潮，拿开个顾问呀，把米呀，是比较黑暗个，没不拉的咯。你看多的是那样的，不拉多的个是那样的。经历那段受诱惑的日子，我更深信圣经上所说的一切。是的，我都摸这边不拉哇的，都蛮不是的哦，你给他过。一人得救，全家就必得福。你们所遇见的试探，无非是人所能承受的。Dalam konteks kepada sini, kini ka ujian baga terjauh, kini sebelum sampai daga kita tak ujian baga untuk kalau Kanada. 信靠神以后，心中的那股罪恶感消失了。Paku miyah belah untuk kalau sila doa. Nakah kedenungan mo kan, wadah umata, wadah kalau untuk kalau kana kita, alas ka kebesan muda. 而我在去年12月份正式受洗，成为神的儿女。 Maka kita sidang 去年的12月104年12月哦，我的姑受洗，知道恩华西亚他成为了我们上帝国的一个孩子。信靠神以后，他改变我的生活，家庭逐渐的在改变。 Wada lun untuk baru ka tungtung ilaga. Wada kembeliu ka kebesaran mo pagkakan mereka. Unulit ko para untuk baru mereka. 我甚至还想要如何把在教会所学的带到学校，分享给所有的同学。 Nenong ko, hoya magsun. Senhidaya mo ska. Bapalaki ni kau punya aja dia kali tu malau, hoy gusto mo sa bisa.
如果我后，也更深信神在约书亚记章9节给我的应许。我当刚强壮胆，不要惧怕，因为我无论往哪里去，我的神一定都会与我同在。阿哋用我嘅當中呢，nakakumumusida, aji yung mawin ko sida. Patas uto palaw nika, nengaw uto palaw nika, dan mumumukat siya. So kadamos po so nika maling sahaw. Kebelak, iya kumumu. Ada semua sa anak ino, yang ko todang palaw ka, to hay sunay.